Okey, hai, apa khabar tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Hari ini saya membuat analisis pada 2 Ogos 2006 berkaitan dengan berapakah yang perlu kita simpan untuk bersara dengan tenang pada umur 60 tahun nanti. Okey, ini reality based on current situation. Alright. So, jadinya as a Malaysian citizen kan ataupun rakyat Malaysia, kita bersara dengan tenang pada umur 60 tahun, apa yang perlu tahu? Okey. So, kat sini kita tengok GDP KDNK 4.6%, kadar inflasi 2.8 dengan inflasi makanan 4.1%. So, benda ni is real. Kadar dasar semalaman OPR 3% dikekalkan bagi pertumbuhan dan inflasi ringgit 4.38 4.42 per kadar pengangguran 3.2%. okey, 5.65 5.90 purata 5.75 ataupun 6.15 lah. So data ni kadang-kadang plus minus macam itulah, tapi basically almost tepat lah. Okay, so mungkin more than this. Alright, so keadaan ekonomi 2006 kita tengok inflasi. Alright, 2.8%, 2.0 ke 2.5, menandakan kuasa beli rakyat semakin terhakis. Bermakna kalau inflasi 2.8, bermakna setiap perbelanjaan RM1 kita itu kita tolak 28 sen. Macam itu je. Kalau kita ada RM1, kita tolak 28 sen. Kalau katakan 2% ataupun 2.5%, RM1 tolak 20 sen ataupun 25 sen. So itulah kuasa beli sebenar kita. Nampak? That's why kita kena menabung, sebab untuk mengatasi kesan inflasi terhadap pasaran. So sebab itulah inflasi menyebabkan nilai wang merosot. Contoh umur sekarang, contohlah this is a simulation, umur 30 tahun bagi bersara 60 tahun. Okey, so ada lagi 30 tahun untuk bekerja. Jangka hayat seluar bersara normally 20 tahun, 80 tahun. Okey, purata inflasi jangka panjang 3.0, bermakna setiap RM1 kita hanya boleh beli barang pada harga 70 sen. Macam itu. Pulangan pelaburan sebelum bersara katakanlah 6.15 lah. Okey, dan pelaburan swasta bla 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 6% setahun. Okey, purata So pulangan setelah bersara adalah 4.0. Okey, ini kalau katakan normally kita akan pilih risiko yang rendah supaya dengan tenang. Okey, so belanjaan bulanan selepas kini 3 senario ke atas, normally gaya hidup kita keperluan 3,000. Rumah sewa, kereta, makan minum. Sederhana sikit 5,000. Selesa makan luar melancaran negara 6,500. Ini adalah pembelanjaan bulanan terkini. Bermakna tuan-tuan dan perempuan, kalau gaji tuan-tuan dan perempuan 3,000 campur dengan wife 3,000, 6,000, so hidup kita macam itu tau. Ini reality check, ini normal. Okay, so kalau gaji suami 5,000, suami isteri 5,000, 10,000, then okay lah, sederhana sikit. Tapi kalau gaji dia 6,500, isteri 5,500, okay, very good enough lah. Tapi kalau matematik dia 3,000 is a basic lah. Kalau nak kahwin, kalau gaji setakat 3,000, hold dululah. Kecuali kalau rumah you 3,000, you 3,000, 6,000, okay lah. Macam itu suffer. Okay, so ini reality check. Okay, so berapakah jumlah simpanan diperlukan pada umur 60 tahun? Okay, ini kita punya matlamat asal. Okay, langkah penggunaan contoh gaya hidup sederhana 5,000 sebulan. So normally kita pakai 5,000 sebulan. Ini orang yang normal lah. Okay, kalau jutawan lain cerita Alright, perbelanjaan bulanan pada usia 60, 3% inflasi selama 30 tahun. Nampak? Setahun 145,620, gunakan peraturan 4% safe withdrawal rate. Maksudnya kita ambil backseat line lah. 4% setahun kita punya keuntungan. Bermakna 3.640 juta. Okey, peraturan 4%. Okey. So, perbelanjaan bulanan pada usia umur 60 adalah, kalau katakan asas sederhana selesa, pada umur 60 ni kita punya purchasing power dah at least setiap bulan 15,000, 12,000, 7,000. Jadinya tuan-tuan dan perempuan, paling rendah tuan-tuan dan perempuan perlu simpan pada umur 60 tahun 2.18 juta. Ini reality check.
Okey, dengan kuasa teknologi AI sekarang ni kita buat prediction, kita buat expert analysis, gabungan paling rendah, paling basic untuk kemampanan inflasi. Ini kita cerita faktor inflasi. Okey. Kalau sekarang you all biasa hidup dengan 3,000, perbelanjaan pada usia 60 tahun dah jadi 7,281, dan simpanan yang paling tuan-tuan perlukan ada 2.18 juta. Tuan-tuan kena ada ni. Kalau you all rasa sederhana, mesti ada 3.64 juta. Okey. Selesa 4.73 juta. Boleh ke boleh? Sangat boleh. Cuma tuan-tuan dan perempuan kena berjimat dan menabung sekarang, serta jangan nak sakau duit harta pusaka orang tua. Anak-anak kan, jangan berfikir nak sakau harta mak ayah. Itu kurang baik. Kita patut bagi duit pada mak ayah. Jangan nak sakau harta mak ayah. Duit-duit ibu bapa jangan ambil. Kita bagi duit pada ibu bapa tak apa. Yang penting you all kena menyimpan. Menyimpan 2.18 juta possible. Cuma kita kena berjimat cermat dan tanya pada diri macam mana nak membuat penjimatan perbelanjaan ataupun penambahan pendapatan. Sebab tu saya ceritakan akrib cash flow ni sama ada you all nak menambahkan you all punya revenue ataupun nak kurangkan perbelanjaan. Dua perkara je dia punya matematik dia tu. Asset dengan liability is another part. Tapi yang paling asas, kalau you rasa pendapatan you tak cukup, you tambah pendapatan. Kalau you rasa pendapatan you boleh cover pendapatan tu, you boleh pandai berjimat cermat, then berjimat cermat. Ataupun you buat dua-dua sekali, tambah pendapatan dan berjimat cermat. Jadinya kesimpulannya, rakyat Malaysia sekarang ni, you all kena simpan antara 2.2 juta hingga 4.7 juta dalam nilai 2026 pada masa sekarang. Pada usia 60 tahun untuk bersara tenang bergantung kepada gaya hidup diingini. Ini kita cerita orang normal lah, orang rakyat Malaysia normal. Ini bukan yang jenis jutawan ataupun billionaire, trillionaire, bukan. Billionaire bukan. Ini orang normal yang makan gaji ataupun kebanyakan rakyat. Okey, berapakah simpanan bulanan yang perlukan? Jadinya setiap bulan, ini basic kalau kata umur 30 tahun, you all kena simpan 2170 3.64 juta. 28 akan menghasilkan 2.18 juta ataupun 3620 473 4710. Jadinya sekarang ni macam mana kita nak achieve duit-duit macam ni? Tambah pendapatan. Very simple. Jika anda sudah mempunyai ataupun you kurangkan kos, okay. It depend. Kalau you dah berkahwin, you kena bincang dengan wife ataupun suami macam mana kita bincang. Macam mana nak nyimpan pada 2170 setiap bulan, 3620 4710. Okey. Jika anda sudah mempunyai simpanan pada bulan, contoh 50,000 pada umur 30 tahun, jumlah bulanan akan berkurang sedikit namun masih memerlukan disiplin tinggi. You all kena disiplin menabung. Okey, saya hadir untuk anda adalah bagi membantu anda untuk menabung dengan disiplin. Okey? Kena disiplin. Nak buat apa-apa kena disiplin. Kalau tak percaya. Okey, reality simpanan tabung persaraan saja tidak mencukupi. So kalau you all mencarum tabungan ni, okey, apa yang you all boleh buat? Private retirement scheme, unit amanah, unit trust, pelaburan dalam aset berkembang, okey, dan kurangkan komitmen hutang sebelum bersara. Kalau you all umur 40 tahun ke atas, jangan buat hutang lagi. Tolong jangan buat hutang. Rumusan dan saranan, okey. Jumlah simpanan sewajarnya untuk bersara tenang pada usia 60 tahun di Malaysia pada 2026 adalah sekurang-kurang 2.2 juta untuk gaya hidup asas dan sehingga 4.7 juta untuk gaya hidup selesa. Itu dia punya range. Alright. Jumlah ini mengira kadar inflasi semasa yang cenderung tinggi 2.8 ke 3.0. Dengan ada sekarang isu sekarang perang sana perang sini, mungkin inflasi boleh meningkat. Okey. So pekerja pendapatan sederhana tidak boleh hanya bergantung kepada tabung yang sedia ada, tapi dia kena ada plan A, plan B. Okey. Merancang persaraan adalah paling kritikal untuk mulakan menyimak anjuran simpanan pada hari ini. Ditingkatkan kadar simpanan sekurang-kurangnya 25 ke 30% daripada pendapatan jika mahu mencapai sasaran.
Okey, best ke best kena menyimpan tuan-tuan dan puan-puan. Saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan menyimpan sekarang untuk masa depan. Terima kasih.